Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata pengarang Hafizahullah Ta'ala, muka surat 162. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, selepas 3 hari wafatnya Abu Talib, wafat pula isterinya yang dikasihi Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pada minggu lepas kita baca di bawah tajuk Ammul Hazni, maknanya tahun kesedihan. Pada minggu lepas kita baca selepas daripada 6 bulan peristiwa boikot. Boikot bermula pada tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Bermula pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian sampai kepada bulan Muharram, awal Muharram tahun ke-10 kenabian. 3 tahun di boikot. Selepas peristiwa boikot, Nabi SAW diuji dengan kematian bapa saudaranya Abu Talib, saudara Nabi paling sayang sekali. Ialah 6 bulan selepas boikot. Mana bulan Muharram? Apa bulan Muharram? Bulan dia Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, bulan Rejab. Adanya lepas pada 6 bulan peristiwa boikot, meninggalnya Abu Talib pada bulan Rejab tahun 10 kenabian. Dan di sana ada 2 pendapat di kalangan ulama. Menurut pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, antaranya para muhaddisin, ahli-ahli hadis yang meriwayatkan hadis, dan fuqaha, ulama yang membicarakan berkenaan dengan hukum, mengatakan Abu Talib mati kafir. Ini pendapat di kalangan ulama, di kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan di sana ada juga ulama, segelintir ulama dari kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Syiah, mengatakan Abu Talib telah menganut Islam, mati dalam keadaan Islam dah. Jadi ada 2 pendapat. Dua-dua pendapat ni kukuh belaka hujah dia. Yang ahli sunnah wal jamaah kata, menurut riwayat Imam Bukhari, masa Nabi, masa Abu Talib tengah nazak tu, Nabi pergi. Nabi kata, wahai pak dara aku sayang ni, ngucap lah. Suruh ngucap. Abu Talib masa tu tengah nazak, suruh ngucap. Nabi ajar ngucap, sebutlah kalimah la ilaha illallah. Kalau mu sebut ni, aku akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala.
Dan di sana masa itu ada juga Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah duduk sebelah. Nabi duduk belah kanan, dia duduk belah kiri, duduk depan-depan. Abu Talib bagi dengan nazar. Abu Jahal dia kata, "Hei, mu nak ikut ajaran anak saudara mu, ajaran sesat tu, mu tak boleh ikut dah. Agama ayahmu, agama datuk nenekmu dulu." Abu Jahal kata. Dan Abu Talib kata kepada mereka bahawa dia terus berpegang kepada agama Abdul Muttalib. Abu Talib tak mau mengucap. Ini menurut pendapat Imam Bukhari yang hujah yang dinyatakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan ada juga ulama segelintir ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Syiah mengatakan Abu Talib mati Islam, dah masuk Islam. Hujah dia benda pula. Hujah dia pak saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, adik-beradik dengan Abu Talib. Laqad alimtu bi anna dina Muhammad. Dia kata, aku dengar Abdul Muttalib pernah kata, min khairi adyanil bariyati daina. Sungguhnya aku telah mengetahui bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang paling baik di kalangan agama-agama yang dianut oleh makhluk ni. Katanya Abbas kata, aku pernah dengar Abu Talib kata agama hak Muhammad bawa ni adalah agama yang paling molek sekali, lebih molek daripada agama-agama yang ada sebelum ni. Katanya Abdul Muttalib. Tapi tidak mengucap lah. Dia kata gitu. Dan ada ulama Mesir, Syekh Muhammad Abu Zahrah rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad Abu Zahrah ni Tok Guru besar. Zaman Tok Guru jadi belajar Mesir dulu. Tok Guru dan talaki dan belajarlah dengan Syekh Muhammad Abu Zahrah di Mesir. Dia kata, aku berpendapat. Dia ulama besar. Ulama besar ni ulama yang boleh beri pendapat. Ustaz-ustaz kampung Cak Yang ni tak boleh beri pendapat. Tak, walaupun ada PhD pun tak boleh khabar pendapat. Dia kena menakalkan pendapat ulama. Walaupun dia ada PhD, dia kata, pada pendapat saya, ambo tinggi benar ilmu mu, nak khabar pendapat mu. Tak. Ustaz-ustaz ni PhD ke tak PhD ke apa ke, ia menakalkan hukum, ambil hukum ulama selesai belaka dah. Dia cuma khabar je. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gini. Tak boleh bagi pendapat gitu. Bahawa aku berpendapat, Syekh besar, tak boleh saya berpendapat. Abu Talib bukannya seorang musyrik, katanya. Kata Muhammad Abu Zahrah, kata. Dan oleh itu aku cenderung untuk beristighfar untuknya. Dan aku cenderung, aku minta ampun supaya Allah Ta'ala ampunkan Abu Talib. Tak, katanya Muhammad Abu Zahrah. Jadi kita ni, orang awam ni, kita bertanya kita dah ke mana ni, status ni ke mana Abu Talib ni. Wallahu a'lam. Serahlah Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Lesah. Ayah duk pening-pening kita, pada tidur malam 2-3 hari duk mikir. Tak payah. Tak. Sambung kita. Tu ulangan je minggu lepas. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, selepas 3 hari wafatnya Abu Talib, sebenarnya pendapat yang paling kuat adalah 3 bulan. Selepas 3 bulan kematian Abu Talib, bukan 3 hari, 3 bulan. Ini pendapat jumhur dan paling sahih dalam kalangan ulama sirah.
Khadijah mati, wafat pada umur 65 tahun pada bulan Ramadan. Mana Rejab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan. Tahun ke-10 kenabian. Lepas Nabi dilantik menjadi Nabi 10 tahun. Wafat pula isterinya yang dikasihi Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Hal ini menambahkan lagi kesedihan dan duka citanya Rasulullah kerana mengingatkan peranannya yang besar dalam perjuangan Islam. Mula saudara mati. Lepaslah 3 bulan, isteri yang dikasihi pula mati. Sedih Nabi. Abu Talib, orang yang jaga Nabi, orang yang ada kuasa. Dia guna kuasa dia jaga Nabi dan mempertahankan Nabi. Khadijah pula orang ada harta. Habis harta benda dia orang kaya. Lepas nikah dengan Nabi, Nabi bawa Islam, habis harta dia beri kepada Nabi, untuk Nabi buat guna untuk berdakwah. Besarnya jasa Khadijah radhiyallahu anha. Dekat-dekat nak mati pun, tengah nazak, panggil Nabi, ya Muhammad, aku ni dekat dah nak mati, dekat dah nazak, aku dah boleh tolong dah mu lepas ni, katanya Khadijah. Tolong dah, habis dah harta aku tolong perjuangan Islam mu bawa ni. Khadijah sumpah belaka harta dia pada Nabi. Kalau lepas ada aku mati ni, lepas mu tanah aku, mu beri korek mula kubur aku, mu ambil tulang-tulang aku. Kalau tulang-tulang aku tu berguna untuk Islam, ambil lah, gunalah, katanya Khadijah. Setara tu, setakat tak. Kita ambil tak derma. So kita lah buat catang mereka kita ni. Tak. Kalau kita cakap dah buat catang kali, depan ni banyak semangat belaka ni. Cakap dah dah kena kamu. Dia cakap boleh belaka. Khadijah lah yang menenangkan hati baginda ketika cemas menerima wahyu yang pertama. Pak Nabi terima wahyu pertama, Nabi balik lari. Apa rumah? Nabi kata, Zammiluni, zambiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah tenangkan Nabi. Mu ni orang baik Muhammad, mu ni Al-Amin, mu ni orang nak cakap nawak, mu ni orang jujur. Ada apa nak buat khianat kamu Muhammad, jangan takut. Menenangkan hati Nabi masa Nabi tengah takut tu. Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang yang pertama beriman. Orang Islam pertama Khadijah. Khadijah orang mula-mula masuk Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi tentangan dari kaumnya, dialah yang meringankan bebanan serta menanggung bersama kesusahan yang dihadapi. Masa Nabi bawa dakwah secara senyap, secara terang-terangan, semua bersama Khadijah belaka. Masa Nabi nikah dengan Khadijah, Nabi dah kahwin dengan perempuan lain. Lepas Khadijah wafat, barulah Nabi nikah. Bawah Nabi ada madu. Bini dia ada 9 orang. Lepas ada Khadijah. Masa nikah Khadijah, Nabi dah kahwin lain. Mana tak ada. Nabi kena seksa, tengok sahabat kena seksa, Nabi kena hina, semua dengan Khadijah belaka pada zaman awal Islam.
betapa kedudukannya di hati baginda sallallahu alaihi wasallam dapat digambarkan apabila namanya disebut dengan pujian di hadapan isterinya yang lain, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa aku pernah cemburu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah. Aisyah cemburu. Nabi ni duduk sebut sama Khadijah. Bini hak susah senang sekali dengan dia. Tak. Orang pertama beriman, orang yang sumbangkan semua harta dia untuk Nabi, jalan Islam. Nabi duk sebut, duk puji sama depan isteri-isteri Nabi yang lain, depan Aisyah. Aisyah cemburu. Dengar, Aisyah kata, lalu pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah. Dah Nabi duk sebut sama anak hari ni, itu lega aku dengar. Alangkah banyaknya engkau menyebut nama perempuan tua itu, katanya. Oh, dak lama je ni. Tak. Oh, kata, oh, sebut lama nama tua tu, kata Aisyah kata. Oh, tak. Bini Nabi ni, kita ni labi ni. Nabi ni kita ke mana pula? Tak. Oh, ni bini Nabi ni. Cemburu. Tidakkah Allah telah menggantikan yang lebih baik daripadanya? Adakah ni bini yang lebih baik ada Khadijah dia lagi? Dia kata. Nabi pun kata tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma abdalani khairan minha. Tidak ada sekali-kali ganti yang lebih baik daripada dia. Tak ada orang boleh ganti Khadijah. Stokor wika Aisyah. Tak ada orang boleh ganti Khadijah. Wa qad amat bi iz kafara biyan nas. Sungguhnya ia beriman kepadaku ketika semua orang menjadi kafir. Orang kafir belaka masa tu. Dan dia orang yang pertama masuk Islam, Khadijah ni. Nak lawan dengan mu Aisyah. Katanya itulah lebih kurang. Wa saddaqni iz kazzabani an-nas. Ia percaya kepadaku ketika orang lain membohongiku. Orang lain kata aku menipu, bawa ajaran sesat, tapi Khadijah ni ia pertahankan aku. Wa wassatni bima liha izharamani an-nas. Dan ia menolongku dengan hartanya ketika tiada siapa pun memberi pertolongan kepadaku. Ada orang tolong aku masa tu, dan Khadijah lah yang beri semua harta dia pada aku. Habis sebut pada Aisyah, benda lebih ni Khadijah ni banding dengan isteri-isteri hak lain. Hak murid sebut sama tu ya Rasulullah, benda lebih kat dia. Nabi sebut suti-suti ni. Wa razaqani Allahu waladaha. Allah mengurniakan anak kepadaku dengannya. Anak dengan Khadijah je. Isteri-isteri lain Nabi tak ada anak, melainkan dengan hamba Maryah Al-Qibtiyah yang diberi hadiah oleh Raja Mesir. Raja Mesir bagi hadiah hamba pada Nabi, orang Habsyah, Maryah Al-Qibtiyah, boleh anak nama Ibrahim. Tak. Orang lain semua anak dengan Khadijah belaka. Anak Nabi, Abdullah, Qasim, Zainab, Umi Kalsum, Fatimah, semua yang anak daripada Nabi, daripada Khadijah belaka. Isteri lain tak ada anak. Dengan Aisyah tak ada anak. Izharamani ya auladan nisa, rawahu Ahmad. Sedangkan aku tidak mempunyai anak dari isteri yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aisyah ni dia kuat cemburu, dan dia suka ngejek isteri Nabi yang lain. Dia budak-budak. Maryah Al-Qibtiyah ni orang Habsyah, orang Ethiopia, kulit hitam. Tak. Pernah suatu hari tu Maryah mari ngadu pada
Rasulullah. Ya Rasulullah, Aisyah duk hina aku, kata aku ni orang hitam letung. Aku Aisyah kata, mu ni Maria dalam hitam letung, rambut ketel macam takau wanggu. Lalu Nabi suruh Maria jawab. Dah mu jawab dah? Dah jawab. Ya Rasulullah, mu jawab. Jawab, tu jawab. Dah nak jawab dia. Mu jawab gini kat Aisyah. Kau dia kata mu ni hitam, tak apa aku hitam pun, tapi aku keturunan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jawab gitu. Walaupun aku hitam, tapi aku daripada keturunan Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang Mesir kan? Orang Mesir. Maria Al-Qibtiyah. Banyak cerita-cerita Aisyah lucu ni. Tak? Ia balah madu-madu dia depan Nabi dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tengah-tengah Aisyah ada mengayok tepung, Ummu Salamah ada, Aisyah ambil besar tepung, bah apa ni? Jiru atas ni. Atas kepala Ummu Salamah. Nabi kata, wahai Ummu Salamah, ambil tepung jiru pula atas kepala Aisyah. Tahu? Kita nak jiru benda buah pula. Tu mana wajah. Dari segi kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ataya Jibril ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, hazihi Khadijah qad anta bi anna'i fihi idam. فإذا هي أتت فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب ولا خصب. huruf kha tinggal depan. Wala khasabin. Min qasabin wala khasabin. Wala khasab wala khasab khasaba. Khasaba, bukan khasabin. Wala khasaba. La tu tak ada wa depan. Tambah wa depan. Wala. Lepas tu lepas la tu ada kha. Lepas tu baru sa. Wala khasabaha fihi. Wala nasaba. Rawahul Bukhari. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang membawa hidangan kepadamu. Jibril mari jumpa Nabi. Jibril kata, kat gini Khadijah mari jumpamu ya Rasulullah, dibawa makanan kepadamu. Apabila ia datang, bila dia mari dekat, sampaikan salam dari Tuhannya dan daripadaku kepadanya. Khabar pada Khadijah, Allah Ta'ala kirim salam, dan aku kirim salam pada Khadijah. Jibril kirim salam pada Khadijah, Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Dan beritahu berita gembira kepadanya dengan diberi kepadanya sebuah rumah di dalam syurga. Rumah itu dibuat dari mutiara, tiada gangguan dan tiada kepenatan di dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah Ta'ala jamin Khadijah ni ahli syurga. Bukan Nabi jamin. Sahabat-sahabat Nabi yang layak 10 tu, Nabi jamin masuk syurga. Khadijah Allah Ta'ala jamin Khadijah masuk syurga. Tak ada orang lain yang jamin, kecuali Nabi lah. Khadijah Allah Ta'ala jamin dia ahli syurga. Mukhabar pada Khadijah, Allah Ta'ala siap sedia dah rumah dalam syurga untuk Khadijah ni. Dan dalam syurga tak ada penat lelah, tak ada dah.
Tak ada gangguan dalam syurga. Mana susahnya Khadijah atas dunia ni. Dia nikah dengan Nabi. Banyaknya dugaan, banyaknya maki hamu, cecaan yang Khadijah terima. Dalam syurga tak ada. Dia tak ada dah. Muayat kepada Khadijah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan, khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik perempuan ialah Maryam, anak perempuan Imran, dan sebaik-baik perempuan ialah Khadijah. Pada zaman Nabi, pada zaman Maryam, Maryam lah sebaik-baik perempuan zaman tu. Pada zaman Nabi dan zaman kita, perempuan yang paling baik sekali ialah Khadijah radhiyallahu anha. So, kelebihan Khadijah ni. Peristiwa yang menyedihkan itu tidaklah sia-sia saja atau semata-mata untuk mengeruhkan keadaan, tapi mempunyai hikmah yang sangat besar. Allah Ta'ala matikan Abu Talib, matikan Khadijah ni bukan nak suruh Nabi ni kau lemah semangat, tak. Ada hikmah yang Allah Ta'ala nak buat. Apa dah hikmah dia? Bagi memurnikan kejayaan dakwah dan tujuannya, Nabi ni bawa tugas yang besar. Tugas Nabi. Tugas Nabi ni bukan untuk anak beranak dia je, untuk seluruh manusia. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penting dari segala-galanya. Maknanya dia tak boleh Nabi berharap kepada pertolongan orang. Allah Ta'ala tak boleh bawa dakwah ni, orang nak tolong ke, orang nak beri harta ke, dakwah kena tetap berjalan Muhammad. Ni pesanan kita kok. Tak. Orang biti ke, dak biti ke, dak pakak ke, dak kuasa ke, minta bantuan dak boleh ke, dakwah kena tetap jalan. Kita kalau pergi ngajar tak ada gaji, tak dah faham. Tak. Buat lagi lah nyak. Oh. Ujian dah. Ujian belaka gitu tu. Kerja dakwah ni nak letak dalam hati Nabi, manusia dah tolong Muhammad, dah tolong mu. Aku yang tolong. Khadijah beri harta dia, habis harta dia habis lah. Abu Talib jaga mu, guna kuasa dia ada. Bila meninggal habis, kuasa pun tak ada. Siapa lagi nak tolong mu lepas ni? Kalau dok aku. Nak Allah Ta'ala nak letak gitu. Sebab tu Allah Ta'ala matikan semua yang ada kaitan. Masa Nabi kecil, mak ayah meninggal. Pak mak ayah meninggal, duduk dengan Toki. Toki sayang sangat, Toki pula meninggal. Lepas umur 50 tahun, umur Nabi 50 tahun, umur Abu Talib 80 tahun, meninggal. Tak boleh Nabi ada pergantungan selain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Lepas tu Allah Ta'ala matikan semua. Bila mati belaka ni, Nabi seorang diri lah. Benda kisah-kisah yang berlaku bila Nabi seorang diri pula. Lepas ni Nabi, orang tak berani setuh Nabi, orang tak berani sebab orang malu mata pada Abu Talib. Abu Talib ni orang terkenal. Kalau setuh anak saudara dia ambil tindakan pada Muhammad, akan adalah kabilah-kabilah lain akan backup, akan apa ni, bela anak saudara Abu Talib. Tapi bila Abu Talib mati, tak ada dah Nabi seorang. Bila Khadijah mati, tak ada dah orang nak sumpah harta. Nabi dah bergantung dah pada isteri dia, tak ada bergantung dah dengan kuasa yang ada pada Abu Talib. Ada.
Walaupun peranan Khadijah sangat besar artinya. Besar, peranan Khadijah ni besar tak Nabi. Tak. Habis harta beri. Dan perlindungan Abu Talib memberi peluang kepada dakwah yang lebih bebas. Tapi tiada siapa yang boleh membuat alasan bahawa perjuangan Islam ini berjaya dengan bantuan dan peranan si Anu atau si Ani. Boleh lah, aku ni. Kalau tak ada aku, waktu ayat aku ni ya. Tak. Kalau tak ada aku seorang ni, lama aku kena rombok. Contoh. Kalau tak ada aku, aku rombok. Orang lain ada. Aku lah. Kalau tak ada aku kampung ni, seorang dah jalan belaka kerja buat. Bayar aku mau pacarah aku. Tak ada. Orang jual Islam tak ada aku. Kena duduk dalam jemaah. Kena ikut arahan jemaah. Biar orang panggil walau pun. Ikut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pertolongan dan perlindungan kepada golongan Islam. Allah Ta'ala janji Allah Ta'ala akan jaga orang yang berjuang Islam. Muhammad, mu bawa je tugas dakwahmu, aku akan jagamu. Bukanlah pula maknanya jasa para Rasulullah dan para pejuang Islam terdahulu tidak boleh dikenangkan, sedangkan mereka telah difitnah, diseksa dan ada yang dibunuh syahid. Kalau begitu, di manakah letaknya perlindungan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan orang yang pertama menghadapi ujian dari tangan. Kita dari Nabi, jasa Nabi-Nabi, jasa Rasulullah bawa Islam, jasa pendakwah-pendakwah yang mari daripada Yaman. Beranak di Yaman, kubur mati sini. Tok Pulau Mani, dah keturunan Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Orang-orang daripada ada orang mau, Tok Syekh Duyung. Orang-orang Arab belaka, keturunan Arab belaka, mari bawa Islam, mari kat kita ni, nikah sini, mati sini, tinggal anak bini ni, tinggal keluarga, tinggal adik-beradik, mari bawa Islam, bawa dakwah. Jasa dia tu kena kenal. Orang Tok Said ada tu, keturunan dia lah. Tok Said ada tu, tunang dia belaka. Oleh itu para sahabat radhiyallahu anhuma, bahkan para pendukung perjuangan Islam tidak harus mencari adanya jalan yang senang dan mudah bagi menegakkan Islam. Tak mudah. Tak mudah. Kalau kat kita ni mudah lah. Mudah kan ni? Tak mudah juga. Melalui kertas undi je. Dia bakar je. Payah juga. Orang buah piti lah 50 ya atas tangga, konan mula sudah rumah. Tengok. Kita tengok saudara kita di Palestin, juang tanah air dia, tahan tanah air dia. Kita dah apa takat tu. Kita pernah dulu, tapi zaman tok nenek kita dululah, juang lawan penjajah, lawan orang putih, lawan Inggeris, lawan Belanda, lawan Jepun, nak mari jajah tanah air kita. Tapi orang yang pertahankan Islam, yang pertahankan tanah air, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbung, dalam buku sejarah pula panggil pemberontak. Panggil pemberontak. Padahal orang juang pertahan tanah air, tahankan agama, panggil pemberontak. Palontok tu, pemberontak. Gitu. Orang putih pula jadi hero.
barulah mereka boleh melakukan tugas itu. Mana tak ada jalan mudah. Nak pertahankan Islam ni tak mudah jalan dia. Kalau dah molek dah, kukuh dah duduk, ada juga semu apa ni? Kengga. Marah dulu panggil kengga. Kengga orang nak ketik ni. Semut kata ada pula ke kaki kan. Nak suruh kita kelewak kali. Molek tegak dah, semut kata main ketik bawa kaki kan. Turun mula atas bawah. Kenyek semut tu. Gelewak pula kita situ. Kalau tidak, maka menampakkan diri ke dalam kebinasaan, mencampurkan diri ke dalam kebinasaan. Kalau nak cari jalan mudah, nak negakkan agama, mencampurkan diri dalam kebinasaan. Oleh itu, tiada siapa yang boleh berdalih mengatakan bahawa melibatkan diri dengan perjuangan Islam artinya akan mencampurkan diri ke dalam kebinasaan. Ini sengeleng lah, kuat sangat juang Islam. Kau pecah muka. Orang tukar situ, orang tukar sini, orang sekat batuan. Senyak-senyak dah lah. Kau pergi kat ceramah tu geledah lah. Dulu sama-sama dulu motosikal memang makin jauh lah. Makin jauh dalam rok keladi. Mau kok toh. Aku akan nampak mau pelik. Aku akan ambil nombor mau pelik. Mau pelik motor. Orang-orang hari ni dah budak-budak lagi. Dah. Dah. Ni. Tengah-tengah ceramah. Dulu ingat lagi cerita Ustaz Fadil bawa paket diri. Bawa benda ni, bawa bateri kereta. Bawa amplifier diri, paket diri bawa nak ceramah. Gulu kilir. Kelek paket. Dan ni orang sedia belaka dah. Meja ada, mikrofon ada belaka lah ni. Dah hari juga. Nak benda lagi. Tahu? Kipas ni ada, ekor ada, kapek, kursi boleh ngongek tu, pergi mari kiri kanan. Tak mari juga. Dah nak jual dengan selesa. Nak duduk atas kursi musing apa. Dah jabak jual bakaku kata. Tengah-tengah ngajar dulu, orang lepas telah melang. Dah telah melang ada dah ni. Tengah ngajar, orang lepas telah melang. Dululah. Dan ni ada kita. Dan ni habis buat lepas lecong kan. Tengah ceramah mari sembung gas. Buat lari tu guru. Kena motor buat lari kot dalam sawah padi yang tusuk. Cikgu Nak Aziz cerita faedah arwah dah aku malam tu. Dekat nak kena tengok kubah. Buat lari masuk. Pakai kena kubah masuk. Susahnya dulu. Tu kat kita. Kat lain tak tahu cerita lah. Apa yang berlaku di Syria hari ni. Dekat penjara Sednaya. Kita tengok kat TikTok banyaklah. Orang-orang yang menentang Bashar Assad dikurung, masuk dalam jara, capok dalam jara. Jara bukan jara macam kita ni, boleh siap nenung kain, nanam wakok lada, ada aktiviti macam-macam. Jara bawah tanah, bertikat-tikat jara. Atas bangunan, bawah tak tahu ngalang siang duduk bawah tanah. Ada tu orang lahir dalam jara tak pernah kenal burung, tak pernah kenal pokok. Orang cerita dia burung, orang cerita dia pokok, tak kenal, tak tahu benda burung, benda pokok. Dah duduk bawah tu, bawah tanah. Nak tengok burung pokok mana. Orang tak pernah kena cahaya matahari pun. Hak janggut, retu janggut. Janggut banyak setengah igak. Cekok janggut, tarik.
Tampung jaga lekat sini. Kena dia isi. Tu bawa masih ikat rumah. Masuklah jaga lagi dak awak kau ni. Kena. Tak jaga kita tak ada seksa gitu. Ni zalim amat zalim sangat zalim. Tengok wayar tu anak-anak buka TikTok. Tengok. Tengok jaga di Setnaya di Syria. Berbelah-belah ribu orang. 29,000 orang mati dalam jaga, dibunuh. Kita dah apa dekat tu ada. Kita ada gelar walang gitu dah lebih kuat. Ada betul. Tumpuk ketor tangan-tangan nak balas. Nok je jawab, saya jawab. Lok itu. Oleh tak nak jawab dak nera tidur. Nak jawab juga. Dah belah dia. Bahkan hendaklah diketahui bahawa menghadapi berbagai-bagai ujian di dalam menegakkan Islam itu bukannya mencapokkan diri ke dalam kebinasaan. Walaupun terpaksa menghadapi berbagai tekanan, seksaan dan maut. Lantaran segala yang berlaku di dalam menegakkan Islam itu adalah untuk memurnikan pergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tiada menggantungkan harapan kepada yang lain daripadanya di kalangan makhluk. Allah Taala serah bulat-bulat pada Allah Taala lepas pada kita usaha dah tawakal dah. Bila kita duduk dalam kesempitan, siapa kita cari? Allah Taala kita cari tak? Bila kita ada masalah, Allah Ta'ala kita ngadu. Sebab tu wa qalilun ibadiyas syakur, sikitnya di kalangan umat aku ni bersyukur. Kalau orang kena ujian, ramai orang boleh sabar. Sabar tak apa, orang pujuk ramai sabar. Tapi bila Allah Ta'ala beri nikmat, tak ramai orang boleh bersyukur. Syukur payah. Bila kita ada masalah, bayar awal waktu apa? Bayar awal waktu. Bayar duha tak tinggal. Malam-malam bayar ajak. Malam-malam bayar ajak. Orang kata 40 hari bayar ajak ni. Pakai motivasi kata. Kau nak murah rezeki, bayar ajak 40 malam. Jangan tinggal. Yasin 40 kali sehari. Yasin 40 kali sehari baca. Tak tahu lah mana. Lepas tu maya duha 12 rakaat. 12. 20 ni kita dengar 2 rakaat je, 12 rakaat. Ikut belaka. Allah Ta'ala keluarkan dia pada masalah. Ada 1 rakaat pun ada. Ibu. Ada? Ibu okey. Ada? Ya 6. Ya 6 baca kau. Sibuk dah bila Allah Ta'ala. Tak? Payah. Nak syukur payah. Sabar, orang boleh sabar. Bagi ujian kau ni pun, insya-Allah banyakkan orang boleh sabar. Boleh sabar. Tapi syukur payah. Lepas tu Nabi doa, Nabi minta jadikanlah aku daripada Allahumma ja'alni minal qalil. Kita dengar doa kan? Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan yang sedikit. Benda sedikit itu syukurlah. Orang yang bersyukur sedikit. Nabi nak. Dan Nabi doa juga, jadikanlah aku orang miskin. Doa ni tak ada orang nak mengamal aku rasa. Tak ada seorang nak mengamal doa ni. Nabi doa minta jadi miskin. Dalam kitab Nawar Bagi Hati, Nabi kata, jadikanlah aku orang miskin. Doa lain yang Nabi buat, semua orang ngamal lagi. Tapi doa ni yang Nabi amal ni tak ada seorang orang amal. Apa dia nak miskin? Cakap agak ada seorang nak miskin.
Dak yukuk mu ada. Murah rezeki ya Allah, minta banyak lagi bintik. Banyak dah nak banyak lagi. Ada tu ya Allah, jadikanlah aku miskin. Orang dengar kita gitu ah. Nak mana mu? Sewek ke apa? Minta doa tu jadi miskin. Sehingga kita tidak menggantungkan harapan kepada yang lain daripadanya di kalangan makhluk. Isyak lagi, isyak dah. Sikit lagi. Kita babi perenggang ni sikit. Sehingga kita tiada menggantungkan harapan kepada yang lain daripadanya di kalangan makhluk. Jadi kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan kematian Abu Talib memberi makna agar di dalam menegakkan Islam itu kita hendaklah lebih mengutamakan pertolongan Allah walaupun adanya peranannya serta pertolongan makhluk. Seringkali berlaku di kalangan harakah Islamiyah, gerakan Islam, mereka yang lemah iman terperangkap di dalam pujuk rayu yang menyebabkan lupanya kepada kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit ni bila menang baru ada. Bila kalah ada penyakit ni. Ada orang ngaku aku ni kalah Ada orang ngaku gitu. Banyak orang ngaku aku kerja kuat kali ni menang tapi aku minta bantuan dah oleh semua. Penyakit ni ramai orang penyakit ni. Tak. Itu atas ke piu bayar nak wi. Kau bitit to dia. Pula. Tak. Penyakit ni. Aku ada biar kebel belakang tu untuk nenek dulu lah kubur habis korek belakang mana ngokit. Tak. Kerja kuat aku ni habis. Ada. Ni ramai orang lupa. Ramai orang lupa. Lalu mengadakan uslub yang terlalu longgar mengenai pergantungan kepada akidah perjuangan dengan berlindung di sebalik perkataan hikmah sehingga meletakkan sebab-sebab kemanusiaan mengatasi anasi rabbaniyah di dalam menjayakan cita-cita dakwah Islamiyah. Bukan kita seorang. Bukan kita seorang. Ramai lagi. Orang-orang hak dok dan dengan kita, hak dah mati dulu, hak tu hak juang lama ni dah. Tapi dok dam tengok Islam menang. Dok. Dia dok dam. Semangat dia ada. Jangan kita ngaku kita seorang. Seterusnya mereka hanyut ke dalam arus yang memesongkan dari mencapai kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada matlamat semata-mata untuk mendapat kedudukan dan mencari keredaan makhluk dengan memilih jalan yang difikirkan mudah kononnya untuk kepentingan Islam. Beri sikit. Aku tolong dah mu ni projek ni. Beri sikit aku hati. Ni bukan untuk aku ni untuk hati untuk orang jual Islam ni. Select. Anda je. Bagi anak pepek kita orang. Anda. Tak. Bukan kakak kita ni derang kawan lain pun. Allah panah dia. Lu pian tak pala ni topis sudu ni. Topis sudu. Itu ustaz dak puas hati dia. Tak ada batu wang. Aduh, buat kata kau. Ni kena dengan kita baca nak orang ni dah. Minggu depan kita itu bab lain dah. Lagi masuk ni baca bab ni, kita kebel bab ni. Jadi Allah Ta'ala belaka gantung Nabi tak, Allah Ta'ala tak bawa Nabi gantung dengan makhluk. Kesimpulannya Allah Ta'ala yang atur belaka kehidupan Nabi SAW. Dan dia nak Nabi ni 100% hati dia dengan Allah Ta'ala, tak lari sikit pun. Ni kita orang jual Islam gitu nak gitu.
bertambahnya tekanan. Bila wafatnya Khadijah dengan Abu Talib, banyaklah tekanan hak Nabi akan mari pada lepas ni. Kita baca minggu depan pula. Nabi akan pergi berhijrah ke Taif. Lepas ada ni orang Mekah tak mau terima dah dakwah Nabi. Nabi pergi berhijrah ke Taif. Siapa di Taif? Orang Taif pula hambat kelah batu ke Nabi. Beratnya ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala alam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah tu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Minta maaf banyak. Kalau ada kasar bahasa salah silap tu minta maaf lah. Dengan rasa hati pula. Kalau rasa hati kok yang tepi lah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.